La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Apa yang menarik dekat PIKMI kita dekat Maha nanti, there's a lot of activity. Antaranya adalah korang boleh selfie dengan PIKMI ni. Kalau paling cantik kau selfie tu, kita ada hadiah untuk tu. Dan korang boleh buat video juga. Mana-mana video yang FYP, kita akan ada hadiah juga untuk tu. Kalau adalah yang ni kita bawa nanti kan, korang boleh teka berat dia. So siapa yang paling close dengan berat tu nanti, dia akan dapat juga hadiah. So ada 10 aktiviti masa Maha nanti. So kalau korang perasan juga, tarikh Maha 28 hari bulan Ogos sampailah ke 6 September tu, dia jatuh pada bulan Merdeka. Pada 30 hari bulan ataupun 31 tu juga kita akan ada competition. Dos yang pakai baju kebangsaan tu, dia selfie dengan PIKMI. So mana yang paling kreatif, mana yang paling menarik tu, kita ada juga hadiah untuk diorang. So jangan lepaskan peluang ni. Bukan sekadar untuk kau datang belai-belai. There's a lot of activity. So kau kena rebut peluang yang ada. Kau kena rebut hadiah-hadiah yang istimewa yang akan tunggu korang kat sana nanti. Kalau ke Maha, wajib ke Kola. Lagi jumpa di Maha 2026.